bahasa merupakan pintu gerbang yang paling besar untuk ilmu pengetahuan. Manakala ilmu pengetahuan pula adalah kunci asas untuk tamadun. Jadi dia ada 3 rangkaian. Dia mesti ada bahasa, kemudian wujudnya knowledge, ilmu, kemudian daripada knowledge atau ilmu tadi wujudnya terhasilnya tamadun. Bermakna tamadun itu mesti terhasil daripada intelektual, kebolehan intelektual. Dalam arti kata lain, bahasa itu merupakan suatu yang subjektif, yang berbentuk, yang melahirkan satu bentuk intelektual kepada manusia. Melahirkan satu bentuk pemikiran hasil daripada kebolehan berbahasa itu. Jadi betul lah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Allama Adam al-asma'a kullaha. Diajar semua Adam alaihissalam itu segala nama-nama yang terdapat di dalam syurga. Kenapa Allah Ta'ala sebut allama? Perkataan allama itu adalah ilmu. Allama itu mengajar. Mengajar apa? Nama-nama. Nama-nama itu boleh disimpulkan sebagai bahasa. Proses pengajaran itu ialah proses memberitahu bahasa. Di dalam syurga itu banyak benda-bendanya seperti ini batu, pokok, sungai, gunung ganang. Jadi di situ diberi penamaan. Dan makhluk yang sebelum itu tidak dijadikan begitu. Tidak ada konsep allama itu. Kalau kita tahu bahasa Arab ya, dari sudut nahu dan saraf, perkataan allama itu ialah proses pengajaran ilmu, pengetahuan berdasarkan asas bahasa. Dan Profesor Chomsky pernah sebut benda ni, bahawa setiap makhluk yang terlahir daripada Adam alaihissalam ataupun daripada Homo sapiens itu ataupun yang bernama human being, dia mempunyai satu capacity dalam dia punya brain itu, dia panggil language center. Language itu dia punya tempat untuk receive the info and give you the info. Give and take. Jadi setiap manusia mesti wujud. Mesti ada benda itu. Dan benda ini adakah wujud sebelum kepada yang bergelar Homo erectus? Mengikut beberapa buku ataupun artikel saya baca, benda tu ada tetapi dia punya level rendah. Lack of receiving. Sebab tu dia tidak boleh berkomunikasi dengan jelas. Disebabkan itu Adam alaihissalam disebut allama Adam al-asma'a kullaha. Itu konsep bahasa peringkat awal. Sebab tu ahli-ahli sejarah, ahli ekologi dan geografi sekalipun mengakui bahawasanya tamadun itu hanya bermula di Mesopotamia dan tidak bermula sebelum itu. Walaupun kita kalau kita baca the Western scholars tulis the articles kan, dia kata the Homo erectus ada lebih kurang 25 juta tahun ke berjuta-juta tahun, tetapi kenapa ianya hanya berlaku di Mesopotamia? The tamadun itu tidak berlaku di tempat lain. Kenapa berlaku di tempat kawasan Jazirah Al-Arabiah itu? Tempat turunnya Adam alaihissalam itu. Dan kalau kita perhatikan, Homo erectus itu dia scattered. Dia ada di Kenya sikit, dia ada dekat Holland sikit, dia ada dekat Jawa, Trinil. Dia ada di berbagai tempat, di Rusia, di Afrika, dia ada berbagai tempat. Tapi kenapa tamadun hanya bermula di Mesopotamia dan ini telah diiktiraf oleh dunia? Itu satu persoalan yang perlu kita kaji. Bahawasanya Homo erectus, Homo sapien adalah orang yang berbeza. Bukannya hasil daripada evolusi. Jadinya Prof,
Ini untuk penghujahan yang diberikan oleh Prof dan mungkin penulisan yang ada dalam kandungan Prof ini memberikan satu penghujahan baru, persepsi baru kepada kita untuk tidak menerima sebulat-bulatnya apa yang ditulis oleh orientalis Barat, ya. Tapi sebelum kita pergi jauh, Prof, ini secara mudah kalau Prof dapat berkongsi memahamkan masyarakat, ya, sebab kita selalu dimomokkan, ya, bahawa masyarakat dahulu kalau kita tengok dalam kartun ni, kadang-kadang dokumentari tu, dia kata ni yang disediakan oleh Barat, kata bahawa orang dulu dia tak ada bahasa. Jadi dia hanya sign language ataupun bahasa-bahasa isyarat, tangan dan sebagainya, ya. Tapi apabila Prof memberikan tentang bahasa, pengetahuan ilmu dan tamadun, ini menunjukkan, ya, bahawa masyarakat dahulu, khususnya apa yang telah berkembang di tamadun Mesopotamia itu membuktikan, ya, bahawa ketamadunan masyarakat pada zaman itu telah menyerlah melalui bahasa yang mengembangkannya. Mungkin belum boleh ulas sedikit. Okey, kalau diperhatikan, ya, tentang konsep bahasa ini daripada ayat Quran tadi, allama adam al-asma'a kullaha, bahasa itu yang lengkap, yang sempurna adalah terjadi pada Adam alaihissalam. Adam alaihissalam, mengikut pahaman dan kajian saya dari sudut bahasa ataupun istilah saintifik, ialah Homo sapiens. Itu yang saya pertahankan, ya. Homo sapiens istilah saintifik. Adam alaihissalam itu disebut dalam Al-Quran, dan kejadian makhluk Adam alaihissalam itu ataupun Homo sapiens itu adalah fi ahsani taqwim, the best creation, sebaik-baik kejadian. Apa yang dimaksudkan dengan sebaik-baik kejadian? Kejadian luaran dan dalaman. Apa yang dimaksudkan dengan luaran? Luaran itu adalah dari sudut fizikal. Cukup lengkap dan cantik kejadian dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bandingkan dengan makhluk yang sebelum ini. Dan bagaimana pula apa yang dimaksudkan dengan kejadian fi ahsani taqwim dari sudut dalaman? Kita diberi anugerah akal. Dan asas kepada akal itu ialah bahasa. Tanpa bahasa ini perlu ingat, dia bukan sahaja dalam bentuk percakapan, penulisan, tetapi bahasa juga boleh berlaku dalam bentuk sign, dalam bentuk isyarat, ya. Tetapi dari sudut makharijul aswat itu adalah asas kefahaman bahasa, sebutan, sound dan sebagainya. Apa yang jelas di sini yang menjadi masalah kepada kita sekarang ini, kebanyakan kita melihat dari sudut simbol. Simbol jika dilihat, yang zaman the first batu bersurat yang pertama yang dijumpai dalam dunia ini ialah Epik Gilgamesh. Dalam bahasa Arab dipanggil Malhamah Gilgamesh. Jadi Epik Gilgamesh ini telah dijumpai pada tahun 1862 oleh George Smith. Orang British, George Smith ni. Mereka ini suka mengkaji ancient di tanah-tanah Arab ni sebab mereka ingin mengkaji biblical study. Raja-raja Eropah memberi bantuan khusus, geran-geran yang besar kepada pengkaji-pengkaji ini untuk datang ke semenanjung Arab untuk mengkaji data-data ataupun batu bersurat yang terdapat di tanah Arab ini sebab mereka ingin mengkaji biblical study itu. Itu dasarnya.